Macam man? Sedap tak dia tak? Sedap. Kau? Sedap. Sedap. Kau? Amazing. Stop tengah jalan lah. Mana jalan? So sekarang saya follow Aidil jap. Dia tahu je aku recording dia. Dia nak acak-acak buat skill saya kalau corner rendah sangat ni. Jalan ni memang dia pusing je aku rasa. Kenapa Macam salah jalan lah. Dia tengah sejam. Ha? Dia tulis sejam. Ni nak Go West nak pergi mana ni? Genting Island. Jangan tak Genting Island. Habis? Kita nak pergi Gotong kan? Ha? Dia macam salah jalan lah. Kita dah patah balik tak? Balik. Tadi ni atas. Oh ya ke? Ini nak bawah. Okay, kita minta balik lah. Baik. Mana macam atas sejam. Bahaya nak pusing kat sini bahaya. Sorry. Tak Del, nak pusing kat sini bahaya. Ha? Nak pusing dekat sini bahaya, sini corner. Ya. Jangan sesat jalan. So sekarang Jamil kena bawa pula. Aidil tu salah, dia pergi west ke Genting jalan 1 jam. Kembali balik. Oi, power dia orang cycle sampai ke atas. So sekarang Jamil akan lead dulu. Marshall salah ways jalan lah. Nasib baiklah kau tak berkicak kita 1 jam tak pergi mana. Kita dah kembali balik. So tadi dia sesat jalan lagi. So dia main U-turn. Motor ni nak U-turn memang susah lah.
Padahal pickup dia power gila. Top dia. First time I naik genting ni dengan motor ni. Ini first time saya bawa motor ni, baby saya ni. Saya break out corner-corner, selalu straight je. Okey, kita dah sampai tempat makan dah ni. Cuaca memendung gila. I rasa first time dekat sini ni, I tak pernah datang sini pun, walaupun naik kereta. Kau buat aku pusing. Apa benda dah ada pusing-pusing? Tak tahu, aku dah macam Lady buat mampus. Macam siap je pusing. Ingat dia saja-saja. Dia betul salah jalan. Sekejap. Okey kawan, kita dah sampai dekat Gotong Jaya. So kita akan lepak, minum lagi. Minum, okey makan. Dia nak makan semua, dah lapar. So kita akan minum lagi, lepak. And then lepas ni kita akan mana? Kita pergi ke Batangkali. Batangkali. Next station, Batangkali. Stesen berikutnya Batangkali. Tapi cuaca, tak apa, cuaca cantik. Jangan cakap cuaca cantik. Aku cakap cantik cuaca. Pun gelap. Cuaca sejuk sikit lah. So dekat sini tempat macam banyak motor parking not bad agak. Nampak. So dia ada bumbung awning sikit. Ni motor-motor kita. So sekarang kita tengah break untuk lunch. So banyak juga orang kat sini. Jom kita jalan sekejap. Okey, kita tengok sekeliling sekejap. I pun tak pernah sampai sini. Cantiknya. Ni kalau fly drone ni best ni. Semua tempat aku nak fly drone, tapi drone aku tak fly lagi. Seahorse Vapor. So nama kedai dia apa Aladdin Kitchen Cafe. Okey, kita nampak. So banyak juga motor-motor yang lain dekat sini. So I pun sekarang nak pergi makan jap, lapar. Okey geng, so sekarang I akan pass kamera I dekat Aidil. Dia ada beberapa soalan dia nak tanya I. Jom kita tengok apa. Pak sini. Mana? Pak sini. Cik maju kan. Yes. Okey, I nak tanya you. Alah, seram je aku. Kenapa you salah jalan tadi? Dia salah jalan. Angguk. Betul. Kita semua tahu siapa yang kat depan sekali kan. Nampak kat kamera aku paling belakang. So kau rasa siapa yang semua salah jalan? Okey, soalan pertama, berapa kali kita patah balik? 4 kali. Kau tahu tak, breakout dia nak U-turn susah nampak. Kau buat aku susah gila hidup aku. Tapi you senyum ke you marah tadi? Aku senyum sebab dia senyum yang sakit hati. Dia senyum kawan-kawan macam tapi senyum. Okay, lepas ni you nak buat konten macam mana? Konten apa lepas ni? Kita namakan konten kita konten U-turn lah. Tak, aku akan namakan section situ section U-turn. Kau nak tanya apa lagi? Okay. Tak nak tanya lagi, jadi lah. Kita tanya orang lain lah. Kau kan.
Macam man? Sedap tak berak? Muka puas eh. Berapa kali dah? Sini sejuk. Abang, Ya. hujan tak hari ni? Ini. Ha. Tengok lah tu kat luar tu dia. Cuba tengok. Tengok view sikit. Tengok tu. Belakang-belakang. Jadi, Ada dukun kita? Ada potensi nak basah ni. Dia dah bawa baju spare. Tahu. Dia dah bawa baju spare. Itulah, itu guna dia box. Andrew bawa tak Andrew? Andrew bawa Tak ada. Naked. Bawa baju spare? Korang berdua kan? Mandi je. Korang berdua apa ni? Kenapa tadi salah jalan? Sebab sekarang ni sebenarnya ni Tak, aku nak tanya ni. Kita tanya orang yang bawa Benelli 500 dengan Cafe Racer. Macam mana riding dengan kita orang? Betul. Okey, kita tanya you dulu. Macam mana you riding dengan kita orang? Okey ke? Sedap. Sedap? Kau yang ni makanan ke? Makan angin. I'm straight. Sedap makan angin. Marok. Marok. Ini Panah Jaya ke bro? Sedap lah. Dia macam soal. Bukan. Macam mana ride dengan kita orang? Okey. Oh, sakit sikit lah. Sikit lah. Bulan lebih sikit lah. Asal? Oh, tak ada lah. 2050 lah. Tapi laju motor awak. Boleh. Mana ada kalau pulang habis, pulang saya pulang sini. Ha? Yang lain pulang pun dekat ni ya. Tak, awak pun laju tu. Tak ada. Marok ni Panah Jaya ke bang? Okey lah. Nama baru Mak Rock. Lama kan. Ni tak apalah, ini dah famous lah sekarang. Best lah ride hari ni. Pusing-pusing macam circus juga kita orang. Ke nak sama bibi lagi? Sambung. Ha? Jangan harap nak masuk bibi. Misi pagi. Rai gelak cakap Rai. Dia macam shit, kamera kat aku. Shit, kamera kat aku. Dia mana tak nak cakap apa dia macam nak cakap apa ni. Aku nak cakap apa ni? Okay guys, kita makan dulu kejap. So, lepas ni kita nak pergi mana? Lepas ni pergi mana? Kita cadang untuk nak pergi ke Batang kali. Sebab kat sana dia ada view yang orang kata kalau nak look kat Batang kali tu dia punya Kenapa kau kena emphasize Batang? sebab sedap kata Batang tu. Batang kali ni dekat sana orang cakap kalau bercakap mulut berasap. Ya ke? Dia kata sejuk. Tapi bukan vape atau rokok lah. Tak. Dia natural lah. Dia sebab negatif 1 kat sana. Ha? Ya ke? Negatif 1 eh? Okey. So lepas ni okey kot, boleh lah lepas ni Boleh. Okey ni apa? Mana ada hujan? Kita ada dukun kan? Kau relax dia tengok je apa kau cakap tau. Dia tengok kau macam tu. Apa benda Mama dia cakap? Aku tengah casting ni. Dia bagus. Dia kita lah. Ada talent. Dia tengah casting tadi. Dia ideally dia watak utama dekat RPM. Tapi aku tak bayar dia dah. Aku bayar dia dengan masa saya. Tak. Sebenarnya kita tak dibayar apa-apa pun. Kau memang talent free aku. Kita tengok buat Azrai ni. Sebenarnya dia yang watak utama tau. Dah tukar bro, sekarang kau. Kau buat peminat tau. Kita ada Mak Rock baru. Junior. Mak Rock. Selama kau bagi nama Mak Rock. Tapi style ada. Okay gang, so sekarang kita akan turun dekat Batang Kali. Lepas tu kita akan pergi ke jambatan yang tertinggi kat Malaysia tu lah, Sungai Chong tak salah aku, dekat Rawang.
Padang pula. Oh, cantik. Cantik. Jalan ni memang jalan ular. So kita kena bawa slow-slow. Kita main gear rendah. At least ada engine braking sikit lah. Sikit je. Slow, relax, turun. I suka lah tempat jadi kiri kanan ada hutan, lepas tu lane jalan straight je. Dia very calm. Hai, jalan cantiknya. Cantiknya jalan. Pertama kita naik jabatan ni. Kiri kanan dia cantik. Jabatan tertinggi di Malaysia. Hutan-hutannya. Ini hutan semua dipelihara. Kiri kanan ni semua terjaga ni. Cantik. Terbang. Yo gang, so kita dah sampai Rawang. So tadi hujan sekejap, so kita berhenti sekejap untuk lepak, minum sekejap. Minum lagi. Apa saya tak tahu, aku nak check sugar level aku. Asyik minum. Minum manis pula tu. Tak ada manis, Nescafe ice. So Ryan, how was it? Okay. Very good. Ryan pun dah penat tadi. Sedap tak? Sedap. Ryan sedap. Mantap. Kau Sedap. Kau Amazing. Sedap. Dia macam benda sedap. Sedap.
Aku tanya how's the riding sedap. Hancur ini sud. Apa punya soalan? How's the riding? Sedap. Sedap apa pun makan kan? Faham tak? Dia kelakar lah. So lepas ni kita pergi mana? Kita lepas ni pergi Seremban jap. Really? I okey. Minyak I baru satu takut je gerak. Ya. Ni aku tak gerak. Ha. Kau tahu asal tak? Sebab tadi isi. Alah. Lepas ni lagi mana ni? Balik. Alah. Sekarang berapa? Sekarang pukul 5. Dah pukul 5 lebih dah. Kita orang riding daripada pukul 8 pagi 8 pagi lah. So lepas ni kita akan guna latar lepas balik lah. Latar Kashmir. So kita masuk latar sama-sama and then kita berpecah lah. Kita latar. So we call it this episode. Dah habis untuk hari ni. Kita akan bersama balik lah maybe next week ke. Kita akan tengok siapa yang free nanti untuk join kita ya. Harap korang semua free lah nanti. Ni tak tahu lagi. Ni pun tak tahu. Ni okey. Nama tak tahu lagi. TBC. Ni confirm okey. Aku okey. Yang bujang okey kot. Kau nama tak bujang dah, tak payah. Okey, kita kau balik, kita nikmati perjalanan. Apa yang sedap? Bujang sedap Bukan bujang senang, bujang sedap. Tu lah, asyik tertendang benda tu. Alamak, pergi pasang helmet kenapa Sekejap. Oh, tu tak ada.